Permohonan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merujuk beberapa persoalan perlembagaan kepada Mahkamah Persekutuan bukan bertujuan mewujudkan kekebalan mutlak. Jabatan Peguam Negara AGC menjelaskan rujukan berkenaan berupa soalan struktur mengenai tadbir urus perlembagaan bukan soalan mengenai kekebalan peribadi. Menurut AGC, pemerhatian awal pihaknya berhubung 8 soalan yang dirujuk tersebut tidak bertujuan untuk mewujudkan kekebalan mutlak bagi mana-mana individu. Sebaliknya, soalan-soalan berkenaan membangkitkan isu perlembagaan yang baru dan belum pernah diputuskan. Ini khususnya yang berkaitan dengan hubungan litigasi sivil dan keupayaan seorang Perdana Menteri yang sedang memegang jawatan untuk melaksanakan fungsi eksekutifnya dengan berkesan. Soalan itu antara lain bertanya sama ada tindakan sivil berkaitan perbuatan sebelum memegang jawatan boleh diteruskan sekiranya ia menjejaskan keupayaan Perdana Menteri untuk mentadbir serta sama ada perlembagaan secara implikasi memerlukan semakan ambang kehakiman. Media sebelum ini melaporkan Anwar mahu Mahkamah Atasan memutuskan sama ada perkara 39, 40 dan 43 Perlembagaan Persekutuan memberikannya imuniti bersyarat tanpa saman difailkan Yusof Rauda 4 tahun lalu. Sebelum ini, Lawyers for Liberty mendakwa bahawa Anwar cuba mendapatkan kekebalan undang-undang dalam kes sivil yang difailkan oleh Yusof Rauda yang mendakwa diserang secara seksual pada Oktober 2018.